untuk ground balance, kita masuk kat setting. Okey, masuk kat setting, tekan sini. Ni setting dia. Okey, ni setting. Okey, apa yang ada dekat setting ni? Pertama, dekat setting ni ada ground balance. Okey, ground balance ni ada 3 cara. Pertama, auto ground balance. Kalau dekat ikon ni, kita tekan je sini sekali. Tekan sekali, nanti dia akan ada gambar ikon sini, ikon gambar coil. So yang ini adalah auto, maksudnya kita terus boleh main. Itu satu cara. Cara yang kedua adalah kita masukkan sini nilai, tekan tambah atau tolak. Contoh cara kedua, dekat yang ni tadi kita masukkan je nilai. Kalau kita tahu dekat kawasan tu nilai dia berapa yang biasa kita main, kita try je terus masukkan. Okey, itu cara yang kedua. Cara ketiga adalah kita pump coil ni kat tanah. Tekan ni jangan lepas. Nampak tak dia ada keluar ikon yang gambar pump ni. Okey. Tekan jangan lepas. Kemudian ambil coil ni, angkat dekat tanah, pump dekat tanah. 1 2 3 4. Nampak tak dia naik nombor 3. Okey, untuk tanah pasir yang belakang ni dia naik nombor 3. Okey. Cukuplah, itu saja cara nak buat ground balance.